kau hapuskan segala bukti yang ada pada dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru ingat nak telefon ya? Saya telefon nak tanya pasal Syakir. Apa tiba-tiba paling ambil nak tahu pasal Syakir pula ni? Ini pasal nyawa orang. Nyawa orang yang dah melayang. Habis tu, sayang nak tuduh yang abang terlibat juga. Bukan saya nak tuduh. Tapi kematian dia tu pelik. Dia ada masalah ke? Ada musuh? Ada hutang? Masalah peribadi dia tu mana abang tahu? Abang kan 24 jam dengan dia. Sia-sialah jadi majikan kalau tak tahu apa-apa. Sekurang-kurangnya ada nilai tanggungjawab pada keluarga dia. Syakir bukan ada keluarga lagi dah. Lagipun, abang ni bukan malaikat nak jaga semua orang. Memang abang bukan malaikat. Abang hanya manusia biasa yang tak habis-habis buat salah. Tapi betul, abang kalau... Wan Aisyah, ada telefon Abi siang tadi. Dia beritahu Syakir kemalangan dalam perjalanan nak jumpa Aiman. Syakir nak beri video. Video apa, Abi? Video Irfan merogok Anissa.